tak boleh nak ni dah risau dia. Akak jual apa ni kak? Akak jual kari lipat, jual kopi adik. Oh, kari lipat ada kak Ada besar-besar. Besar kak. Nak tengok tak ni besar-besar. Besar tapak tangan ni kak. Besar tapak tangan dik. Ni macam mana kira ni kak? Pak gentang kita sardin, bawang sardin gentang Ha. dengan epok-epok sayur RM2 je. Kalau kari lipat telur, Ha. kari lipat ayam RM2.5. Baik ni murah kak kak. Sayur, Sayur besar kari lipat telur, Kari lipat telur, kari lipat ayam, ayam. gentang. Ni bulan puasa buka kak? Nanti insya-Allah kita buka kat sini. Dekat sini juga kak Ni kari lipat tadi kari lipat sardin bawang. Okey, sardin bawang. Okey, sardin gentang. Sardin kental. Yang ni tadi buang epok-epok sayur. Okey, baik. Taman Kenanga, Kampung 8. Kita bawa boleh-boleh je kari lipat debab. Buka pukul 11 sampai habis. Mesti Sabtu Ahad. Terima kasih kak. Besar tapak tangan tau. Besar kak ni. Kak, berapa jenis kari lipat ada kat sini kak? Lipat ayam. Okey. Kita ada kari lipat telur. Dapat telur, okey baik. Kita ada epok-epok sayur. Epok-epok Kuah sayur. dia cari tahu. Oh, makan dengan kuah. Kita ada kari lipat gentang. Kari lipat kentang, tiga segi. Okey baik. Kita ada kari lipat sardin bawang. Oh, yang ni panjang kak besar Kari lipat sardin gentang. Sardin kentang, okey Sardin gentang ni baik. dalamnya ada cili padi sikit. Oh, padah ha. Pedas-pedas sikit. Padu juga kak ni. Baik. Dalam Besar penuh kak dia Big Mac daging. Big Mac daging, okey. Carbonara ayam. Apa nak? Big Mac daging satu pieces RM2.5, satu set 5 keping RM13 beli dengan sos Big Mac. Oh, pisah. Carbonara satu keping RM2, 5 keping free cheese RM10 je. Dia weh je kari lipat debab. Sampai je depan. Oh, sampai lah? Buka pukul 11 sampai habis. Kadang tak tentu 3.30 ataupun 4. Mesti Sabtu Ahad. Okey kak, saya makan dulu kak Jangan datang Okey, macam government kak Okay. Baik, terima kasih kak. Terima kasih.